Hello, Assalamualaikum Deme. Waalaikumsalam. Nama apa? Nama saya Zulkifli daripada Kelang Selangor. Saya dulu memang tak suka konten-konten Dem, tapi lama-lama saya jadi tertarik dan saya dah follow Dem dia. Kan? Oh ya. Memang saya ikhlas cakap mula-mula saya memang tak suka. Kan? Lepas tu saya tengok ada perempuan yang tanya DMA ni Islam ke bukan. Bila DMA jawab pasal apa Hanif dan ni, dia orang tak tahu. Sedangkan tengok Google tahu apa agama Hanif. Agama Hanif ni agama yang awalnya sebelum Islam kan, sebelum Nabi. Kan agama asal kan, yang bertauhidkan Allah kan. Dia orang tak faham. Apa Zulkifli punya topik hari ni? Topik saya ni dah 59. Mungkin Demin saya ni dah macam seorang ayah lah. Dan saya dah berkahwin, ada 6 anak. Cuma saya ni aktif tau. Bila dah bersara, saya bersara Proton. Kan, sebagai apa dulu kerja Proton, sebagai apa akaun di Proton. Dah lama lah saya bersara. Sekarang dah 59, dah lebih 6 tahun dah saya bersara kan. Saya tak ambil 60, saya besar awal. Cuma saya nak tanya dia, apakah peluang yang boleh saya buat untuk mengisi masa lapang tapi yang boleh menjana pendapatan, pendapat DMA lah. Boleh start dengan affiliate TikTok. Sebab affiliate TikTok ramai orang buat. Orang tua pun ramai buat affiliate. Saya dah start belajar. Saya suka tengok barang yang saya suka jual lah. Dan Alhamdulillah, tapi tak banyak dapat kan. Saya jual perfume kan, minyak wangi dan barang makanan macam Amin punya rendang. Saya dah cuba buat lah. Dah buat beg kuning sebab follower saya pun dah ada 1,000. Ini akaun kedua. Akaun pertama saya dah kena ban kan. Saya buat apa TikTok tu dah kena CG. Dah kena komunikasi. Saya tak wani nak postkan beg kuning. Sebab mudah sangat kena beg kuning. Sebab kalau kita buat produk, kita kena ada produk dan tunjuk. Kalau tak ada memang kena CG. Kan? Lepas tu saya banyak belajar dengan orang-orang yang buat affiliate kan, tengok. Ada DMA buat affiliate ke? Tak apalah, kena tunjuk produk lah. Kena beli dulu sekali. Jangan tak tunjuk produk. Memang saya dah beli. Macam perfume, nasi goreng kan, makanan-makanan yang ada kat TikTok kan. Lepas tu saya buat showcase kat saya punya dekat apa TikTok punya ni kan tu lah. Kan tak ada, tapi saya cuba juga benda lain kan. Tapi that selling saya tak minat kan. Cek orang ni saya memang paling tak suka. Dulu kalau saya ajak buat MW lah, buat macam-macam lah kan. Sampai sekarang ada kawan yang, sebab saya ni suka bersosial, jumpa kawan kan. Dia kata sesuai dengan kau jumpa orang, cek orang. Memang benda tu lah paling saya tak suka. Sebab bila nak mengajak orang masuk MLM kan, orang biasanya kawan akan lari tau. Call pun dia takkan angkat. Sebab bila tahu kita ni attack kawan-kawan yang nak buat mati level memang ni. Tapi favorite ni kita tak tahu orang cek kita. Saya tengoklah apa benda yang ada bisnes yang baik, yang selain daripada affiliate yang DMA boleh cadangkan pada saya yang seorang bersara kan. Saya bukan kategori bodoh sebab saya dulu belajar dekat UM tu sebab saya ambil akaun. Tu buat saya dapat kerja bahagian eksekutif dekat Proton bagai akaun kan. Dan dari 7 adik-beradik, 6 orang, 3 orang masuk U lah, masuk saya yang sulung kan. Lagi 2 adik-beradik saya, ada yang seorang doktor pakar. Dia pun dekat UM, dia doktor pakar mata. Dekat SP, dekat Sungai Petani Kedah. Hospital swasta lah. Dan seorang lagi adik saya graduate ni, dia mengajar di sekolah sains ceras. Sekolah sains ceras. Dia dulu belajar UIA. Itu adik perempuan kan. Yang lain tu kerja biasa lah. Tapi tak adalah saya ni kategori yang kurang pandai kan. Saya tak naikkan bangga dia. Saya cakap ilmu tu penting kan. Saya tengok DMA pun seorang pelajar yang bagus kan.
sebab saya tengok apa Dek Mei belajar apa kat Nusri saya tengok kan. Cuma saya tak ada minat nak sambung master ke apa, tak minat, saya dah tu kerja. Apabila saya dapat CJ saja saya kerja terus. Nah. Itu sajalah pandangan saya Dek Mei. So apa ni, Zulkifli tanya apa lagi selain affiliate yang boleh buat. Ya. Zulkifli boleh tu. Zulkifli boleh try buat content. Zulkifli try buat content jadi famous. Buat konten tu macam mana? Saya ni dah tua lah Dek Mei. Kalau macam dia muda, handsome kan, okey lah. Tak apa. Saya konten influencer ni dia kena ada rupa. Tak perlu pun. Zulkifli jangan limitkan otak macam tu. Jangan. Tu salah tu. Tu limitation. Jangan limitkan otak. Boleh. Tua ke muda, masing-masing boleh buat konten. Sebab Konten apa yang bagus? Okey, setiap hari apa yang Zulkifli buat, Zulkifli record, lepas tu share. Tu je. Zulkifli masak, record, share. Buat apa rasa nak bagi nasihat kat orang muda? Record, share. Record je apa-apa kehidupan kita. Okey, faham. Kan? Gitu. Mudah je. Ikut hobi kita lah. Kalau suka mancing, record mancing, apa masalah? Record je. Mancing memang saya minat. Minat mancing. Boleh tak? Tak tahu lah. Saya kat kolam main masin kan yang berbayar. Kolam berbayar. Macam ikan-ikan laut dah. Ikan masin macam jenah, kerapu. Saya minat lah. Pasal laut ni saya gayat sikit. Takut naik sampan. Ada pernah agak kawan ajak pergi laut. Tak berani lah. Saya bukan boleh berenang tapi takut lah. Gombak ke apa kan, saya takut. Tapi konten-konten ni kan dulu saya, pasal rumah saya ni sentiasa perhatikan saya tau. Dan saya buat konten kan, sama ada buat apa, beg kuning ke apa. Di media sosial ni dia takut saya apa macam-macam lah. Dia ni bukanlah cemburu. Tapi rumah saya ni dia memang jaga. Dia ni rumah saya masih kerja, dia guru. Beza saya dengan dia 7 tahun. Dia dah 52, saya 40. Saya dah 59. Dia mengajar saya dalam matematik. Itu saya. Kan. Jadi dia tak suka saya buat media sosial. Sama ada di Facebook ke. Facebook saya pun di sekodeng. Dia tengok apa yang saya post kat Facebook. Apa cara nak mengasihi isteri macam tu. Kalau dia ni ada pengalaman lah, ada pandangan. Kemungkinan besar Zulkifli punya email, Zulkifli punya email tu, isteri Zulkifli ada password. Betul ya ke? Password saya tak bagi, takkan dia buka. Saya memang ada email. Bila dia ada email, dia boleh masuk semua benda. Dia boleh tahu location Zulkifli kat mana. Dia boleh hack phone Zulkifli. Dia boleh masuk dalam semua akaun Zulkifli. Boleh semua. Zulkifli beli makanan pun dia tahu. Kalau order bayar online, semua dia tahu. Yalah, memang. Kalau saya bayar online pun dia tahu. Saya pakai Maybank dengan public bank Islam. Apa statement daripada adik saya pun boleh tahu. Kan betul lah adik Mei kan. Memang dia tahu apa saya bayar. Saya pernah buat transfer sampai 1,000 lebih. Dia tanya, ini beli apa ni? Sampai 1,000. Kan? Dia tahu. So susah Zulkifli sebab dia dah dapat password tu. So dia dah boleh kontrol semua benda. Apakah saya perlu tukar password atau macam mana? Saya sebenarnya nak buat email baru ni sebenarnya. Tengok dalam bulan depan lah. Saya nak buat email baru yang mana saya akan tak macam ni Zulkifli buat email baru pun dia dapat akses balik. Dia dapat akses sebab dia dah ada email pertama tu. So Zulkifli kena cuba cari member-member yang pandai buat IT ni. Tanya dia macam mana nak suruh bini tu tak ada akses. Tak apa. Tapi saya bukanlah buat perkara-perkara ni. Dia takut contoh TikTok kan. Dulu pernah kan saya tengok room jodoh. Rupanya dia tahu tu saya melihat room jodoh. Dia kata, awak nak cari jodoh ke? La ilah, tak pernah aku nak cari jodoh kan. Aku suka tengok je konten tu orang cari jodoh kan. Yang live kan. Laki dengan perempuan kan. Saya tengok je. Dia boleh tahu tu. Saya tengok room tu. Lepas tu sekarang ni saya tak banyak tengok. Saya scroll je.
tak ada tengok saya tengok konten-konten lain lah. Kan. Sebab dia pun cemburu jugalah saya. Orang tua ayat. Walaupun dah tua, cemburu. Ada 6 anak pun cemburu. Okey, Zulkifli ada lagi ke? Ada lagi nak tanya? Tak ada. Itu sajalah. Nanti saya tengoklah apa pendapat Demi tu, saya cuba buat lah macam konten-konten hobi ke, saya cuba buat lah. Kan. Okey. Dan saya akan teruskan dengan apa affiliate, saya teruskan dapat sikit-sikit pun tak apa. Dapat sehari dah 20-30 ringgit pun tak apa beli kan. Ini dapat duit kan, dapat duit saya belanja minum ke apa. Okey Demi, Assalamualaikum. Terima kasih ya. Okey, sama-sama.